Stresnya, bau asin melekat dekat baju. Kecil, ruang udara tak cukup nak keluar dengan baik. Panas betul cuaca sekarang ni. Nak pasang kipas tu tak sejuknya. Tak sempat berpeluh dengan cooker hood Rubini Mira. Dia ada cool breeze bahagian atas ni, tepat kat muka korang. On guna tangan macam ni atau touch. Kelajuan hood ni ada 2 level plus 1 turbo. Jangan terkejut, sedutan dia kuat gila. 2200 cubic meter per hour. Nampak macam button Bluetooth ni. Dia Bluetooth dengan dapur gas yang select je. Bila on api, hood pun akan on. Special cooker hood Mira ni ada 3 motor. Nak guna belah kiri ke atau belah kanan untuk sedut kedua-dua pun boleh. Ada delay timer untuk sedut udara dan bau lepas korang masak. Tekan je button auto clean, dia akan bersihkan minyak tu. Semua minyak akan jatuh dekat dalam tray ni. Korang nak lap atau pergi basuh pun boleh. Tak puas lagi tengok? Kurang jelas? Maillah ke alat dapur bangit atau alat dapur semenyih.